semua. Sekarang kami berada di Dewan Creek Alor Gajah bersempena Carnival Tematik 2025. Karnival yang mengangkat tema matematik merentas kehidupan ini berlangsung selama 2 hari iaitu pada 26 dan 27 November 2025. Carnival Tematik 2025 dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dengan kerjasama Yayasan Petronas. Bertempat di Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi Creek Alor Gajah, Melaka. Karnival ini bermula pada jam 8 pagi hingga 5 petang. Carnival Tematik ini merupakan platform penting untuk menyambut Key Performance Indicator KPI Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dalam meningkatkan enrolment murid STEM A dan B kepada 60% menjelang 2030. STEM merangkumi mata pelajaran sains, teknologi, engineering dan matematik. Fokus Carnival Tematik 2025 memberi tumpuan utama pada mata pelajaran matematik, merentas 3 lagi mata pelajaran lain di bawah STEM. Pemakasaan ini diharap dapat meningkatkan enrolment pemilihan pakej STEM dalam kalangan murid-murid di negeri Melaka. Karnival ini bertujuan untuk memperkukuhkan kompetensi guru dalam PDP matematik, menyediakan platform kepada murid untuk meneroka, mengaplikasi konsep matematik melalui pendekatan yang menyeronokkan, kreatif dan berimpak tinggi. Pada hari ini, guru-guru dan murid-murid prasekolah di negeri Melaka telah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti STEM yang menarik, antaranya ialah Madventure, Nombor di Sekelilingku, Add It Up Magic Land, Puzzle Mania, Buzzermatic dan banyak lagi. Mari kita dengar penerangan daripada salah satu kumpulan guru yang mengendalikan aktiviti STEM pada hari ini. Bersama dengan saya, Cikgu Zaria, Cikgu Aini dan Cikgu Chai di aktiviti Nombor di Sekelilingku dengan Buzzermatic. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, kau baik. Khabar baik. Sihat, Alhamdulillah. Soalan saya, boleh cikgu terangkan sedikit secara ringkas tentang aktiviti hari ini? Okay, aktiviti yang kami laksanakan pada hari ini bertemakan nombor di sekelilingku, yang mana kita gunakan nombor dan kita apply dalam kehidupan. Aktiviti pertama yang kita jalankan adalah menggunakan aktiviti jam. Kita akan mensuruh murid untuk memandangkan nombor di atas jam. Aktiviti kedua adalah kita menggunakan alamat rumah di sini. Dan aktiviti yang ketiga ialah memadankan opposite. Contohnya besar dan kecil, tinggi dan rendah, panjang dan pendek. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terdapat juga aktiviti lain yang menarik pada hari pertama di Carnival Tematik ini. Antaranya ialah pameran inovasi, kaunter perkhidmatan dan jualan makanan. Sekian sahaja daripada kami di Carnival Tematik 2025. Jumpa di laporan yang akan datang. Bye!